Hai semua, saya Muiz Saya Raihani. dan hari ini kita ada Keluar Incentive Street Channel. Yes, hari ini kita ada 3 pasukan untuk bertanding mendapatkan poin insentif trip diorang. Dan diorang kena sediakan 2 dish daripada Jepun dan juga daripada Vietnam. Kalau dari Jepun tu kita buat apa? Daripada Jepun kita ada onigiri dan daripada Vietnam kita ada Vietnamese roll. alright. So kita teruskan untuk para judges. Okay, hari ini kita memperkenalkan barisan juri kita iaitu Ivan, Andrea dan Diana. Tanpa melengahkan masa, kita memperkenalkan 3 pasukan kita daripada agent dan juga staff Tonwa. Kita ada Jasni, Nur Hunisa, Puan Ida. Kumpulan B kita ada Kak Syah, Cik Safarudin, Cik Syukur. Alright. Kumpulan yang ketiga, kumpulan C kita ada Zat Puan Agnes, Cik Fazli dan last kali kita ada Cik Aini. Dalam masa 15 minit, diorang kena sediakan at least 2 makanan ini dan setiap makanan kena sediakan 3 set untuk para juri kita. Ready? Mantap, okey. Dalam kiraan 3, 2, 1, mula! So tim divide pada 2 masak sekali satu menu ke ni macam tim onigiri? Tim saya pula, kami dah bagilah untuk siapa nak gulung, siapa nak potong, tapi saya cop yang potong lah paling senang supaya kalau apa-apa salah pun potong takkan salah kan. Itu je lah. Tapi ada masing-masing adalah yang buat onigiri, buat Vietnamese roll, bantu-bantu sikit lah. Oh, carrot potong tadu. Oh, potong tadu carrot. Sebelum bermula ni pertandingan tadi, kami ada berbincang bersama tim apa yang perlu buat, apa yang perlu kami mulakan. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama tim yang sangat bagus dan juga diorang betul-betul kerjasama yang baik. Cik Syah, Cik Safarudin dan kami bermula dengan buat dengan baiklah. Apa yang you all dah mix ini? This was like a seaweed the seaweed thing and the strategi dia. Saya bagilah pembagian tugas, ada yang potong, ada yang buat bahagian ni, so senang. So bila nak buat tu senang lah semua, tapi walaupun senang, masa yang dia 15 minit tak cukup lah untuk kita orang first time buat. pisau dia tak tajam lah. Belah the pisau. Skill is more important. What do you expect from this team? Scared. Scared? Yeah. Why? Looking at the other two, they look like they know what they're doing. At least they look like they know what they're doing. This one, tak tahu lah. So what do you expect from this team? I expect professionalism. Ada 2 perempuan. Kita expect 2 ladies, especially yang dah family woman. Apa akan expect daripada tim ni? Dia punya rasa, dia punya rupa tu agak unik sikit. Tak apa, kita Okay. rasa. Yang tu penting lah. Bagi saya nampak macam normal lagi daripada tim lain. Tim lain nampak macam lagi unik. Okey, ada lagi 3 minit lagi. Yang pula si Muiz duk cakap lagi 5 minit, lagi 3 minit lagi lah kita. So kita dapat tukar daripada macam nasi lemak jadi macam betul onigiri. Saya Ivan ni memang risau Risau. Ni tak ada consistency. It's looking more and more wrong. Boleh akhiri lacak korang dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, itu dia 15 minit sudah pun berakhir. Macam mana, Rai? Semuanya memaparkan skill-skill yang unik sangat. Sangat-sangat unik ya. Jadi waktu sekarang ni adalah waktu Untuk kita beri juri kita rasa dan nilai. Selepas tu kita nervous untuk tengok apa reaksi juri lah. Takut termasin ke apa kan. Tapi alhamdulillah. I don't know how to eat this. Ini berapa?
You nak yang mana? Kapal. How is it? How is the taste of the food? We are still alive. Oh my god, it's so good. Which is good. I think the only thing that I like the most is I think the The sauce. Great. The flavor is nice. I think I can eat the whole thing dengan dipping the sauce. I think it's Boleh. boleh. Perasaan tu memang nervous. Kami memang yakin akan menang lah. Coriander sauce Aku dia and dah decide. peanut sauce. So this one. Can you eat my one? We actually, I think we agree that we like the spring roll. That's good. I mean, I had the tuna. I think it's okay. The texture better. It's not as wet. But this is the style today that we tried. So yeah, good job. It's not big. Good job. So this one, actually, disclaimer, T-shape. T-shape. Sure. One ingredients. Yeah, this is T-shape. The ingredient, the filling, chicken. And this one? Prawn and crabstick. Uh, And call the carrot, the salad. Cheers. And rocks. Yeah. Close up? Anyone close up already? Tea for Tonwell. This is my Tahniah semua. Alright, so kita dah tengok apa yang terjadi waktu para juri tadi. Kita dah tengok pelbagai unik makanan, reaction, Rasa. Yeah. And so far, what do you think? Saya rasa ada tim yang dah menarik hati para juri kita ni. Tonwell Incentive Trip Challenge pemenang kita kali ini untuk mendapatkan extra point ke Jepun dan Vietnam. Alright, siapakah dia? Drum roll sikit. Team B. Alright, tahniah pada semua pemenang. Jangan risau, semua dapat diorang punya hadiah. Dan hanya pemenang saja akan dapat hadiah yang extra. Tapi yang paling penting sekali, hadiah kita yang paling penting sekali adalah kita sebenarnya dapat rapat each other lah. 1, 2, 3. Saya Download.